Ini namanya resting mode. Memang dalam kereta EV ni best. Kalau kau penat drive jauh, boleh berhenti tepi jalan, R&R, selamatlah. Boleh tidur dalam kereta. Sebab kereta EV ni dia tak ada gas carbon monoxide, jadi memang selamat untuk tidur lah. Sambil tidur tu boleh ada dengar bunyi cengkerik. Kau boleh set lah nak berapa jam. Dia akan auto recline.